Kalau nak merasa ayam penyet resepi autentik dari Surabaya, ini potnya. Hari tu adalah family Abi Adra share satu pot ayam penyet, tapi ada yang komen tak boleh lawan penyetan Pak Han. Tak apa, kita cuba pula penyetan Pak Han. Ini satu-satunya spot dalam Kuantan yang ada lebih 10 pilihan sambal, dan sambal dekat sini serius boleh buat gaduh ya. Tapi jangan risau, kita boleh pilih level pedas. Waktu kami pergi ni, sempatlah sembang dengan staff dia bagi tahu ayam dekat sini perap 18 jam. Jadi memang confirm lah ayam dia lembut and juicy. Walaupun garing di luar, tapi rasa rempah dia tu masuk sampai ke dalam ayam, memang power lah. Dekat sini juga boleh dapatkan menu-menu yang rare yang tak ada dekat pot ayam gepuk dan ayam gepek yang lain. Contoh macam kambing gepek ni. Yang ni kambing dia memang lembut, makan pula dengan sambal tu memang terangkat. Salah satu must try menu set lalapan sotong gepek. Yang ni sotong dia crispy di luar, lembut di dalam. Dalam set sotong ni juga datang dengan kobis goreng crispy dan juga terung goreng. Yang ni serius memang perfect combo. Yang suka ikan boleh try set talapia. Yang ni ada inoki goreng. Talapia yang rangup dengan inoki goreng yang crunchy tu memang nice. Yang nak minum teh botol ataupun teh pucuk harum boleh dapatkan dekat sini. Dan kalau nak order air biasa pun ada juga. Kedai penyetan Pak Han ni pun memang luas dan selesa. Waktu lunch kena sabar sikit lah, memang ramai beratur. Dan kedai dia betul-betul dekat sebelah UIA. Harga pun mesra poket. Kalau nak tengok, ada kami letak dekat setiap menu. Jadi kalau lah sesiapa yang nak rasa sambal ayam penyet yang padu di Kuantan dan banyak pilihan, bolehlah ramai-ramai serbu dekat penyetan Pak Han di IM7 Kuantan.